Sambung cerita titik portal. Dah cerita, Abalong tak perlu sambung. Dan bila kita cerita, dia akan banyak triggered. Dan buat pertama kalinya, kita pun baru dengar berita ada seorang meninggal kat satu bukit kat atas puncak. Pergi 11 orang. Seorang meninggal kat atas, 10 orang balik, report polis. Budak tu, jenazah tu dah diangkat helikopter kan. Poin-poin tu lah nanti ada tanda-tanda tiang nanti. Kau akan nampak nanti. Nanti bila internet semua tak ada, bila api semua tak ada, tiang cahaya tu daripada atas bukit-bukit. Adalah tembak macam Batman nanti. Kau tak pernah tengok cerita Batman. Dia suluh satu lambang kelawar. Tu tanda. Tak faham, tak apalah. Bini dia report tolong. Isteri yang meninggal tu report kan, macam mana kau orang boleh pergi ramai-ramai lepas tu tinggalkan sebab tak boleh tahu dalam sistem musafir ataupun masuk hutan ke panjat gunung ke, kalau ada apa-apa, kalau stay paling minimal kena tunggu 2-3 orang, yang lain berbalik dulu report ke minta bantuan. Dia tinggalkan gitu. Tu yang macam misteri lah kes ni. Rally long, apa yang rally? Iya. Dan abang nak tanya kepada kalian, nanti bila benda-benda tu ada cahaya di langit, ditembak oleh manusia dengan teknologi apa adanya ketika itu, itulah tanda kita akan berkumpul. Kita nak agakkan internet tak ada, api pun tak ada, air pun dicatu. Huru-hara tu dalam plan diorang. Kita doakan dia tak jadilah ya. Tapi kalau dia jadi, dia zalim pada negara kita, semua kena jadi Batman. Kalau kita panggil keluang man pun boleh jugalah, keluang man, tiong man pun tak apa. Jangan cicak man, cicak kena bunuh. Sebab mamat tu jantan, kalau ada ni tak kena tinggal. Yelah, kenapa tinggalkan kawan sampai meninggal? Dan kenapa meninggal? Dengar cerita kali terakhir dia kata sakit lutut, sakit tak boleh bergerak, dia relax. Kenapa meninggal? Macam mana orang sakit kaki boleh meninggal? Ataupun ada misteri macam Kezara, macam mana dia boleh meninggal? Tiba-tiba meninggal. Lepas tu ada tuduhan-tuduhan, fitnah. Jadi sabarlah. Biasalah tu. Sekolah anak buat spot check, jumpa parang. Allah. Kapan? Awak. Kejap. Pin dulu, pin komen. Alung pernah dulu bawa yang plastik yang sapu jam ni. Yang plastik je. Cikgu kata jangan, bahaya. Parang. Ni betul 2025 ke ni kisah tahun 70-an? Bawa parang terbang. Bila tu? Jumpa parang. Sekejap. Sedih tengok korang ni. Patut bawa senjata tu lah, parang. Sekolah. Ini sekolah ke tempat nak pergi perang ni? Orang dah tikam-tikam. Orang dah bawa parang. Orang dah menumbuk. Orang dah bergaduh. Orang dah merogol. Security pun ada kes. Gila siap. Gila. Korang gila ke kita yang gila? Ke sebab apa sebenarnya ni? Ke kita buat tak tahu? Kena tahu. Sebab cocok vaksin, sebab tembak 5G tu. Gabunglah. Macam mana orang boleh sakit otak kalau benda tu tidak jadi sebagai receiver? Gelombang jahat tu tembak. Tu yang bawa parang. Memanglah pelik. Jadi jangan tanya kenapa pelik. Unik Kau kena perasan. Zaman kita jenis yang betul terang, jujur. Cikgu cakap, ya. Budak zaman sekarang, dia sangat banyak pendiam. Dia berahsia pada clan dia orang. Faham tak? Siapa pernah tengok anak-anak kita kalau main game, dia bercakap dengan geng clan dia. Kat sekolah, dia jumpa geng dia, tapi bila cikgu tanya, dia buat relax. Itu budak sekarang. Budak ni misteri zaman sekarang. Tak pasal? Anak-anak korang lah, anak-anak aku pun sama. Dia banyak gila berahsia. Dan dia suka menyendiri, terutamanya dalam bilik-bilik. Nak budak perempuan. Budak lelaki ada juga turun naik. Kadang-kadang ada juga kayuh basikal main-main kat luar. Tapi kalau budak perempuan, majoriti duduk dalam bilik pegang handphone. Ni alun cerita pada korang. Sebab tu, fitnah tu dekat pada orang perempuan. Orang lelaki pun sama. Hati-hati Ni bukan kata kau adalah sebagian keluarga kita depan ni yang kontrol anak-anak pukul 9 dah rampas handphone. Kadang-kadang kita dah rampas handphone, anak ambil balik. Dia punya alasan nak tengok jadual sekolah. Aku kalau tengok jadual sekolah, tiba-tiba dia main game, aku yang sesah lah. Rotan bergerak kat rumah ni. Rotan terbang. Kat rumah kita kena ada rotan terbang. Dia semua
dijahanamkan dengan satu benda ni. Ni fitnah si mata satu. Si mata satu akan muncul nanti, tapi fitnah ni datang dulu. Dia macam zaman COVID, vaksinasi, air Dajjal tu konconya bawa dulu air. Bila satu hari ni Dajjal bawa air betul, air fitnah, air sihir dia, baru kau tahu. Tapi kena faham dulu. Kena faham sikit-sikit. Okey? Ada nak jawapan jujur? InsyaAllah kalau kau jumpa dalam banyak-banyak live TikTok, Mozaik akan jawab jawapan jujur yang menyakitkan hati. Padan muka korang. Punca PKP, PDPR, yes. Dengar cerita influenza kan? Satu negeri tu dijangkakan memberi 12,500 suntikan dan peruntukan. Maka steady lah. Dia target anak-anak. Kalau dulu zaman COVID, golongan rentan. Golongan rentan termasuk orang tua, OKU dan anak-anak. Sekarang dia fokus anak-anak. Oh, itu yang anak-anak kawasan. Dan banyak live TikTok, Mozaik akan jawab jawapan jujur yang menyakitkan hati. Padan muka korang. Punca PKP, PDPR, yes. Dengar cerita influenza kan? Satu negeri tu dijangkakan memberi 12,500 suntikan dan peruntukan. Maka steady lah. Dia target anak-anak. Kalau dulu zaman COVID, golongan rentan. Golongan rentan termasuk orang tua, OKU dan anak-anak. Sekarang dia fokus anak-anak. Oh, itu yang anak-anak rosak. Betul. Dia memang plan macam tu. Hari ini, diorang banyak berkawan dengan setan dalam internet. Diluahkan pada setan untuk cari solusi. Ya, main game pun sihir. Tembak-tembak Mobile Legends tu sihir ke zikir? Beramai-ramai rebut segunung roti. Habis handsome Dajjal. Ya. Saya explain betul-betul kat anak pasal keburukan MP relate dengan isu sekarang. Okey, handphone ni ada kebaikannya untuk hubungi, untuk mesej Telegram, untuk baca maklumat, untuk buat live. Ada positive vibe dia, tapi terlalu kecil. Yang negative vibe tu terlalu banyak. Dulu masa belum kerja, belum belajar ethical hacking, tugas kami adalah memadam laman lawan web porno. Siapa pernah guna tengok Blue? Lepas tu dia tak guna Google, dia guna ni. The Incognito. Ni. Ini lagi direct server terus. Dan kalau dalam unit CIA, FBI, siapa yang guna yang ni, dia akan tahu kau punya perangai sebenar. Dia ada perangai tak sebenar. Google utama tu tak sebenar. Perangai sebenar yang kat sini. Ini perangai sebenar. Macam mana unit FBI, CIA akan check kau. Engkau nak beli senjata, engkau nak cari dadah, engkau nak tengok gambar porno. Bila engkau klik ini, apa masuk incognito? Alung bagi kau kerja sekolah malam ni. Siapa yang tubuhkan tim incognito bertopi? Dalam dunia ni siapa yang bertopi? Ni Alung panggil ni, bertopi berkacamata. Alung tanya kepada korang semua ni, ni bertopi berkacamata. Dalam dunia ni, siapa yang bertopi berkacamata? Yang paling hina, yang rambut terkeluar segmen tu. Yahudi. Abang Long tahu, kau orang tua dah suam, muka-muka usang tu kan. Kau tak Google sesuatu, kau buat kat situ. Sebab aku adalah orang yang buat kaji ethical hacking. Siapa pernah belajar ethical hacking, belajarlah. Ethical hacking. Dulu Alung ambil dekat Easy Council. Sebab tu tugas kami dulu delete laman web porno sampai lengoh, sampai aku pun tengok Blue sekali. Susah hidup aku lah. Sebaik masa tu baru kahwin 2 tahun. Dia macam tukar kereta kan. Macam mana? Jual pada kedai bagi kita handphone baru. Dia tolak lah. Kau beli katalah 5,000, dia tolak dapat 2,000. Itu yang menyebabkan segala kau punya celah kelengkang, celah ketiak hitam kau kantoi. Macam mana geng-geng hacker-hacker ni viralkan, dia dapat ketiak hitam kau dengan gambar ketiak kau, dia AI kan, nampaklah CCTV muka kau, siap letak sayap. Betul, jangan buat main-main. Ketiak dah lah hitam. Bakar, pecahkan, hancurkan, tanam terus. Memang ni pattern lah. Sebab tu, kalau Abang Long punya, daripada masa Long baru kahwin sampai sekarang, semua info Long simpan. Dan Long cakap dengan Kak Long, kenapa simpan? Satu hari ni nak musnahkan semua. Tak boleh bagi kat orang. Lagi satu, sekarang tukar-tukar repair handphone ni, dia bukan semua Dia bukan sekadar repair handphone. Hati-hati kawan-kawan, terutamanya acik-acik, akak-akak, mak-mak kita, adik-adik, orang perempuan. Orang lelaki tak apalah, bulu wasing-wasing kan. Orang perempuan tu lah mahalnya.
Sebab tu kalau ada perempuan baiki handphone, dia mesti bagi tahu satu perkataan. Nak jual tak handphone? Sebab dia kata, handphone awak ni dah tak boleh nak baiki. Okey, hati-hati dengan kedai tu. Contoh kita hantar repair. Kita rasa macam terkena air sekejap, rosak. Lepas tu dia bagi satu alasan, dah tak boleh baiki lah handphone ni. Jual dengan kita orang boleh tak? Kita offer handphone baru. Memang macam tu. Sebab dia nak yang dalam ni, bukan handphone buruk engkau tu. Isi dalam gambar engkau tu ketiak hitam. Sebab tu kalau rosak, beli baru handphone yang kita ni jangan hantar kedai. Musnahkan sendirilah. Bakar ke, lenyek pakai stem roll ke, ambil tukul ketuk pecah-pecah ke. iPhone je ke semua le. Sekarang ni dah canggih. Tak payah repair. Apa nak bagi tahu pada kau? Hati mungkin kau terlalu excited tengok bakal suami, bakal bini kan. Kau rekod. Segala rekod, dia ada dua. Satu rekod kat handphone. Satu rekod dia directly kepada unit-unit yang merisik. Contoh macam mana kita pasang CCTV. Kalau kita orang awam ingat pasang CCTV tu untuk keselamatan kita. Ya, itu normal untuk orang awam. Tapi kalau dalam unit risikan, siapa yang pasang CCTV itulah paling risiko untuk dipantau 24 jam. Tak faham? Jelas? Awak jelas tak apa perkongsian Abang Long ni? Rumah yang ada CCTV memanglah untuk tengok ada kambing ke, beruk ke, penjenayah lalu lalang. Tapi rumah yang ada CCTV lagi senang untuk macam mana? Untuk macam-macam lah. Dia boleh tahu kau gentil pipit ke, kau korek hidung ke, kau buat apa celah pintu, semua dia tahu. Sebab tu kadang-kadang ada orang rumah pasang CCTV, rasa lega tak? Tak lega. Dia bukan sekadar engkau yang pantau. Okey, bila kau pantau, yang tukang pasang CCTV dia akan bagi tahu server tau. Server, okey, awak masuk password, awak nanti tengok kat sini gambar 360 boleh bercakap lagi. Tapi data server punya, rack server tu dekat mana? Dia orang boleh control. Dia orang ada admin, dia orang ada backdoor punya admin, dia boleh masuk. Okey, rumah ni aku nak tengok lagi kejap. Yang boleh tengok tu admin. Admin dia orang ada admin lagi. Semua ada. Aduh, tak ni cerita awal-awal. Nanti kau salah faham. Sebab tu ilmu belum kena kongsi. Kalau tak berkongsi, kau tak nampak macam mana aku punya otak sekarang. Dan abang kena bagi tahu awal. Dan abang suka kalau satu hari nanti internet api tak ada. Tapi kau tak seronok. Hilang duit saya lah untuk like QR. Tak apa. Sekurang-kurangnya kau terselamat satu fitnah. Ni kita ni memang terdedah dengan fitnah. Okey, jangan main-main. Semoga ini peringatan buat awak. Mungkin awak semua depan abang ada perancangan handphone tu nak jual second hand. Dan abang punya nasihat awal-awal, tak payah buang second hand. Sebab kau dah beli, kau gunalah sampai hancur lebur jadi belacan. Lepas tu, musnahkan terus. Itu je lah halun pesan. Kalau tak musnahkan, hidup kau yang musnah.